تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama-tamanya saya nak maklumkan bahawa tazkirah ini tidak panjang. Ia sekitar dalam 19 minit 60 saat. 19 minit 60 saat. Kalau Ustaz lebih daripada itu, tuan-tuan boleh balik je terus. Yang kedua, Ustaz nak ingatkan bahawa Nabi SAW pernah menyebut man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Qiyamatul lailah atau qiyamul lailah. Artinya barang siapa yang solat bersama imam sehingga apabila imam selesai dia pun selesai, maka ditulis padanya beribadah di sepanjang malam. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita telah dicatatkan sebagai orang yang solat bersama imam sehingga imam selesai, kita pun selesai. Dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang telah beribadah sepanjang malam. Jadi tuan-tuan duduk kat sini ke ataupun tuan-tuan balik, jawapannya sama, dah ditulis dah ibadah sepanjang malam. Kalau Ustaz jadi tuan-tuan, Ustaz pilih yang balik tu. Sebab sama je, tuan-tuan tunggu pun dikira ibadah sepanjang malam, balik pun dikira ibadah sepanjang malam. Oleh kerana tuan-tuan memilih untuk nak stay, nak dengar cerita, Ustaz ada satu cerita. Tuan-tuan suka cerita kan? Kita dengar satu cerita. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 53. Allah Taala berfirman, wa ma ubri'u nafsi anna nafsa la'amaratu bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Artinya, wa ma ubri'u nafsi, aku tidak mampu membebaskan diriku daripada hasutan hawa nafsuku. Anna nafsa la'amaratu bisu, sesungguhnya nafsuku sentiasa menyuruh-nyuruh untuk melakukan kejahatan. Illa ma rahima rabbi, melainkan roh yang mendapat rahmat ataupun jiwa yang mendapat rahmat. Inna rabbi ghafur rahim, sesungguhnya Tuhanku, Tuhan yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Apa erti ayat ini? Yang pertama, latar belakang ayat ini menceritakan ucapan seorang perempuan yang telah memfitnah Nabi Yusuf AS. Ustaz percaya tuan-tuan dah pernah dengar cerita ni. Jadi Ustaz tak nak ulang. Ustaz pakai yang tuan-tuan tahu tu je. Habis kalau kita cerita salah lah kita. Kan. Jadi cerita dia, yang tuan-tuan pun tahu cerita, Nabi Yusuf ni dipenjarakan disebabkan fitnah seorang perempuan. Perempuan itu ialah perempuan yang menjaga Nabi Yusuf sejak kecil dan berkeinginan kepada Nabi Yusuf. Bila tak dapat, difitnah Nabi Yusuf pula. Akhir sekali mereka berpakat-pakat, bawa Nabi Yusuf ni keluar ketika mereka, yang perempuan-perempuan yang lain ni diberikan pisau. Kemudian mereka terkagum-kagum melihat Nabi Yusuf sehingga mereka terpotong jari mereka sendiri. Kan? Jadi lepas tu, oleh kerana inilah sebabnya bagaimana aku tidak boleh nak menawan nafsuku. Jadi atas sebab ini, mari kita sama-sama pakat masukkan di dalam penjara. Kan? Jadi orang yang pertama sekali dipenjarakan walaupun dia tidak salah. Kan? Itu yang pertama lah. Yang kedua, nak ceritakan bahawa ketika Nabi Yusuf di dalam penjara, berlaku dua orang lelaki yang bermimpi bahawa seorang menjunjung roti dan rotinya itu didatangi oleh burung lalu mematuk roti tersebut. Yang keduanya, kisah bagaimana seorang yang memerah anggur untuk dijadikan minuman. Lalu datang bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata apa? Yang mimpikan menjunjung roti dipancung, manakala yang memerah anggur itu selamat dan bahkan bekerja di dalam istana. Lalu Nabi Yusuf pesan pada lelaki tadi yang selamat ini, beritahu pada raja kisah aku ni dipenjarakan. Mana keluarkan aku, bersihkan nama aku balik, disebabkan aku terfitnah, dipenjarakan disebabkan fitnah. Namun ketika dia keluar, apabila hukuman itu dilaksanakan, maknanya seorang dihukum bunuh, seorang lagi dibebaskan. Yang dibebaskan ni terlupa selama 7 tahun. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf. Kemudian Allah Ta'ala takdirkan, di mana raja tersebut telah bermimpi 7 ekor lembu yang gemuk telah dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Lembu makan lembu.
Mana tak pening kepala. Kalau lembu makan rumput, kita tahu, kan? Lembu makan lembu. Ini apa punya? Apa punya mimpi ni? Tanya pentadbir mimpi yang lain, semua bagi jawapan yang macam-macam, tak ada satu pun jawapan yang memuaskan hati. Maka teringatlah, jadi mengeluhlah raja tersebut, dan keluhan itu didengari oleh pelayan tadi. Baru dia teringat kisah Nabi Yusuf yang 7 tahun yang lepas. Kemudian dia mengatakan bahawa aku teringat ada seorang, Yusuf namanya. Ketika dalam penjara dia pandai mentadbir mimpi. Lalu raja kata, kalau begitu cuba tanya dia, apa maksud mimpi tersebut. Dia pun pergilah ke penjara, dia tanya Nabi Yusuf, mula tanya khabarlah dulu. Macam mana keadaan, itu semua Ustaz tambah lah. Tanya, lepas tu raja ni, dia tanya, dia mimpi 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Lalu, apa maksud dia? Kata Nabi Yusuf, Mesir akan mengalami zaman subur selama 7 tahun, kemudian akan mengalami kemarau selama 7 tahun. Jadi dia pun balik ke istana, beritahu kepada raja tersebut maksud mimpi tersebut. Dan itulah satu-satu makna mimpi yang masuk akal. Lalu dia kata, kalau begitu, sukalah dia, kalau begitu bawa Nabi Yusuf keluar. Lalu patah balik, ya Yusuf, sekarang engkau dibebaskan. Nabi Yusuf kata dia tak nak keluar, melainkan namanya dibersihkan dahulu. Patah balik, itulah kerja dia. Patah balik, jumpa balik raja. Yusuf tak nak keluar, melainkan namanya dibersih. Ini apa hal kita ni? Selalu banduan, lari daripada penjara. Ni nak suruh keluar pun tak nak. Lalu dia pun selidik, rupanya dia punca dipenjarakan disebabkan seorang perempuan tadi. Dipanggil perempuan. Maka ditanya perempuan tersebut, diceritakan tentang latar belakang, maka perempuan tu pun kata, inilah ucapan dia tadi yang kita nak petik ni. Wa ma ubri'u nafsi anna nafsa la amaratu bisu. Sesungguhnya aku di waktu itu tidak boleh nak melepaskan nafsu yang menguasai diriku. Anna nafsa la amaratu bisu. Sungguhnya nafsu itu sentiasa menyuruh-nyuruh untuk aku melakukan kejahatan. Jadi maksudnya, apabila seorang itu dibelenggu dengan dosa ni dia tak mudah nak lepas. Inilah tajuk kita, iaitu manusia makhluk yang berdosa. Tadi belum start lagi, itu buat intro je baru. Kan? Dah lah bagi masa 19 minit, lepas tu nak ada intro panjang pula. Pandai kita lah kan. Jadi itu dia. Jadi apa Allah Ta'ala nak cerita tentang kisah ini ialah, itulah dia manusia. Manusia ini tidak ada yang mengatakan bahawa manusia terbaik itu ialah manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Mana ada? Hatta kita semua datang daripada Adam. Nabi Adam pun melakukan dosa. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak mengajar kepada kita bahawa manusia yang terbaik itu bukanlah manusia yang berbangga dengan dia tidak pernah melakukan dosa. Mana ada? Tetapi manusia yang terbaik apabila melakukan dosa, lalu dia bertaubat di atas dosa tersebut. Dan itulah yang berlaku kepada Nabi Adam, yang mana doanya itu dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakuna minal khasirin. Inilah doa yang dibacakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kita hafal doa ni, cuma kadang-kadang kita tak tahu. Ada yang tahu, ada tahulah. Ramai juga yang tak tahu. Rupanya doa Nabi Adam ni. Ya. Ingatkan Nabi Yunus. Nabi Yunus doa lain. Kan, doa yang lain. Kan? Ramai yang confuse kan. Itu dia. Jadi ini doanya, doa Nabi Adam. Ketika dia diturunkan daripada syurga, itulah doa yang dibaca oleh Nabi Adam bersama isterinya Hawa, ibu kita lah. Jadi nak beritahu bahawa apabila seorang itu melakukan dosa, wajib padanya bertaubat. Jadi yang tidak mengakui dosa tu melakukan dosa, tapi dia tak mengaku dosa, inilah dia makhluk yang bernama Iblis. Iblis ni Allah Ta'ala tanya, ma manakala tasjud, apa yang menyebabkan kau tak sujud? Dia kata, dia bagi alasan, khalaqtani minan nar wa khalaqtuhu min tin. Kau ciptakan aku daripada api, sedangkan kau ciptakan dia daripada tanah. Jadi artinya bukan nak ceritakan dia manusia siapa yang lebih baik, tapi kenapa tak sujud, itu je Allah Ta'ala nak tanya. Sebab itu bukan perintah lain, itu perintah Allah. Kan? Jadi bila mana makhluk seperti Iblis yang melakukan dosa dan tak mengaku melakukan dosa, itu yang masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun pernah melakukan salah.
Lalu dia telah menumbuk, dan diceritakan bahawa Nabi Musa pernah satu ketika dia masuk ke dalam bandar, didapati waktu itu orang lain semua sibuk dengan urusan masing-masing, dan dia mendapati bahawa ada dua orang sedang bertumbuk-tumbuk. Di waktu itu seorang Kipti sedang memelasah seorang Bani Israel. Lalu lelaki yang daripada Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Ya Musa, tolong selamatkan aku, bantu aku mengalahkan si Kipti ini. Lalu Nabi Musa cuba leraikan, namun tak boleh. Cuba tarik, tak boleh. Lalu dia menumbuk. Tumbuk pun bukan nak tumbuk apa, tumbuk nak leraikan je. Jadi tumbukan itu membawa kematian kepada Kipti tadi. Menyebabkan Nabi Musa takut, lalu Nabi Musa lari. Dah takut, lari pula. Kemudian dia pun lari meninggalkan Mesir, sampailah negeri Madian. Dan ringkas cerita, dia tinggal selama 10 tahun, tak berkahwin. Kemudian dia balik daripada Madian nak ke Mesir, kerana ketika beliau meninggalkan Mesir, ibunya, yakni ibu Nabi Musa, masih lagi berada di Mesir. Mana pergi jauh lama pun, akhir sekali balik kampung juga. Kena cerita balik kampung ni sebab nak raya, dia kena cerita. Itu. Dia balik juga. Dalam perjalanan balik, tiba-tiba dia terdampak satu unggun api di waktu malam. Lalu dia pergi ke unggun tersebut. Ni ringkas, Ustaz tak nak cerita panjang-panjang, masa pun terhad. Dia pun pergi. Bila pergi, ringkas cerita, Allah Ta'ala pun lantik Nabi Musa ni sebagai Rasul. Lalu Allah Ta'ala tanya, dia selepas dia campak tongkat jadi ular semua lah. Jadi Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Musa, kata, beritahu pada Musa, ya Musa, izhab ilal Fir'aun fa innahu tagha. Engkau pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya Fir'aun itu melampau dah. Lalu Nabi Musa ni kata dia takut. Dia takut kalau dia pergi bertemu dengan Musa, mereka akan menafikan ataupun mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, sebab Nabi Musa dia ada satu sejarah. Sejarahnya apa? Sejarah dulu memang dia bersalah pun, iaitu dia telah menumbuk seorang Kipti. Dosa dia telah. Tapi masa ketika lepas dia tumbuk, dia bertaubat. Jadi dia pun pergi. Allah kata pergi. Dia suruh pergi. Bila dia pergi, dia bimbang bahawa kelemahan dia tu akan digunakan oleh pihak musuh untuk mengenakan Nabi Musa. Ternyata yang dibimbangkan tu memang berlaku pun. Sebab itu kelemahan dia. Jadi bila dia bertemu dengan Firaun, dia dakwah Firaun, ajak beriman kepada Allah Ta'ala. Asalnya diminta supaya Firaun ni bebaskan Bani Israel yang ditawan, dan juga bebaskan Bani Israel ini agar benarkan mereka keluar daripada negara Mesir. Itu asal dia. Tapi Firaun tak nak. Lalu Nabi Musa pun ajak kepada Firaun ni beriman kepada Allah. Bila ditanya siapa Tuhan kamu, maka dia pun sebutlah. Kemudian bila dia dengar begitu, maka Firaun pun mula kata, kau bukankah pernah bunuh seorang lelaki? Orang kalau berdebat dia macam itulah. Akhir sekali dia akan cari. Jadi kau pernah bunuh orang kan? Itu dia. Inilah yang dibimbangkan oleh Nabi Musa. Lalu apa Nabi Musa cakap? Ya, betul. Itu cara dia, katanya, mengaku je lah, ya betul. Tapi aku telah terkhilaf. Dan memang bila dia mengaku bahawa dia yang lakukan dan dia terkhilaf, dan dia telah bertaubat dan kembali kepada Allah. Asbab dia kembali kepada Allah, maka Allah angkat, Allah Ta'ala terima taubatnya, lalu Allah angkat Nabi Musa menjadi Nabi dan Rasul. Quran apabila dia cerita, dia ada cerita yang maksud yang tersurat dan ada maksud yang tersirat. Maksud yang tersurat iaitu Nabi Musa memang pernah melakukan salah, Nabi Adam pun pernah melakukan salah, namun Allah angkat setelah mereka bertaubat, mereka kembali kepada Allah Ta'ala, Allah terima taubat mereka, Allah angkat mereka sebagai Nabi dan Rasul. Yang kedua, yang tersiratnya, begitulah Fir'aun. Fir'aun yang mana dia telah membunuh anak-anak lelaki dan biarkan perempuan anak-anak perempuan hidup, mereka tangkap orang-orang Bani Israel, penjarakan, ada yang dibunuh. Kalau dia bertaubat, dia juga Allah Ta'ala akan terima taubatnya dan menjaga Fir'aun dan juga kerajaannya. Itu maksud yang tersirat. Namun Fir'aun memilih untuk menentang.
Apabila kita cerita tentang dosa, dosa ni ada yang dosa kecil dan ada yang dosa besar. Ada dosa yang sukar nak dilepaskan. Ada orang melakukan dosa, banyak dosa. Ustaz cakap bolehlah, Ustaz tak pernah rasa apa yang saya rasa. Ada satu podcast ceritakan bahawa dulu dia memang teruk. Apa dosa yang dia tak buat, semua buat. Minum arak, zina, apa semualah. Bila dia dah mula bertaubat, lama dah jadi alim, nampak tanggut pun dah panjang lagi daripada ustaz, panjang lagi, nampak alim dah. Kita boleh panggil dia tok guru, kan? Mana alim? Namun dia cakap, walaupun dah ada keadaan yang macam ni, tetap juga nafsu tu dia tarik. Dia rindu dengan perangai-perangai ataupun perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan. Orang yang pernah bergelumang dengan dosa tu, dia tahu. Dia je yang tahu. Kita yang tak terlibat ni tak tahu. Kita boleh cakap lah, tapi empunya diri tahu. Macam mana dia nak lepaskan diri itu bukan mudah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut tadi dalam surah Yusuf, wa ma ubri'u nafsi anna nafsa la'amaratu bisu'. Sungguhnya aku tak boleh nak lepaskan. Pasti akan teringat-ingat, pasti akan rindu, pasti akan nak buat balik, pasti. Asal ada peluang, dia akan buat. Itu yang kadang-kadang bila dia kata dia rasa tak nak buat, dia ambil kopiah dia pakai. Kan, kadang-kadang pakai serban. Kan, kadang-kadang dia, sebab apa? Dia nak lawan tu. Tak kisahlah cara, tapi itulah dia, nafsu yang sentiasa menarik-narik. Dia akan naik. Dia akan cari peluang. Lalu apa yang Allah Ta'ala sebut, anna nafsu la'amaratu bisu, kerana pada roh, pada nafsu itu ada al-hawa. Pada Allah Ta'ala sebut, wala tattabi'ul hawa, jangan kamu ikut hawa ni, hasutan hawa ni, yang kita panggil hawa nafsu ni. Fayudillu an sabilillah, hawa ni akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Bukan mudah. Lalu Allah Ta'ala sebut, illa ma rahima rabbi, melainkan roh ataupun diri ataupun nafsu yang mendapat rahmat. Roh yang dikuasai oleh hawa, dia akan terikut. Roh ataupun nafsu yang dirahmati, yang mendapat rahmat, dia akan terselamat. Dan rahmat ni datang daripada siapa? Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, qul ya ibadiyalladzi asyrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dzunuba jami'ah. Artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang dah buat dosa, apa dosa yang dia buat, semua dia dah buat, dan beritahu pada mereka, la taqnutu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'ah, Allah ampunkan semua dosa. Pernah ada seorang lelaki datang bertemu Nabi, ya Rasulullah, ahaduna yuznib, wahai Rasulullah, salah seorang daripada kami telah melakukan dosa. Lalu Nabi kata, yuktabu alaihi, dia dituliskan dosanya. Kemudian summa yastaghfiru wa yatubu, kemudian dia minta ampun dan dia bertaubat. Lalu Nabi kata, yustaghfiru lahu wa yutabu alaihi, diampunkan dosa dan diterima taubatnya. Kemudian dia kata, summa ya'udu fayuznib, dia ulang balik buat dosa. Lalu Nabi kata, kalau dah ulang balik, dituliskan yuktabu alaihi, dituliskan dosa yang baru. Yang lepas sudah. Ni rahmat yang kita kan kata rahmat Allah Ta'ala ni, dia dah lepas. Ni yang baru. Maka apabila dia melakukan dosa, dia tulis baru. Lalu dia kata yustaghfiru wa summa yastaghfiru wa yatubu, kemudian dia minta ampun dan dia bertaubat. Lalu Nabi kata yastaghfiru lahu wa yutabu alaihi la yabalullahu hatta tamallu. Nabi kata Allah ampunkan dosanya dan Allah terima taubatnya, dan Allah sekali-kali tidak pernah bosan sehingga hamba itu sendiri bosan untuk menerima taubat. Nampak? Allah sentiasa menantikan taubat hamba-hambanya. Sebab itulah Allah datangkan bulan Ramadan. Ini salah satu rahmat yang Allah datang. Iaitu apa dia? Allah nak bukakan pintu seluas-luasnya, yakni pintu keampunan yang seluas-luasnya.
Disebut oleh Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang berpuasa diampunkan dosa yang telah lalu. Man qama ramadhana, barang siapa yang mendirikan solat malam di bulan Ramadan, diampunkan dosa yang telah lalu. Mereka yang bersahur wa bil ashar hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka minta ampun. Ya Allah ampunkan dosa. Semuanya Allah ampunkan dosa selagi mana dia minta ampun. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang menceritakan tentang Ramadan, bermula daripada ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, wahai orang-orang yang beriman difardukan kamu berpuasa, sampai habis. Kemudian dua ayat kemudian tu 185, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan lah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Artinya bulan Ramadan bukan sahaja berpuasa tapi bulan Al-Quran. Dan kemudian ayat lepas itu Allah Ta'ala sebut apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ni tiga serangkai ni. Dia kena ada tiga, dia blend tiga dalam satu. Iaitu apabila seorang hamba itu mengadu kepada, bertanya kepada kau Muhammad, berkhial aku, maka jawablah aku di dekat. Allah nak beritahu bahawa Allah ni dekat. Sehingga kalau kita boleh berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala dengar dan Allah Ta'ala tahu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan memperkenankan doa bagi orang yang berdoa sekiranya dia berdoa. Artinya apa? Artinya kalau Allah nak ampunkan dosa, Allah memang nak hapuskan dosa. Tapi Allah tuntut satu sikit je, effort. Usaha sikit je. Disebabkan dia puasa, maka Allah ampunkan dosa. Disebabkan dia mendirikan solat malam, Allah ampunkan dosa. Disebabkan dia bangun sahur, lalu dia minta ampun, Allah ampunkan dosa. Effort tu. Bukankah Quran pernah menyebut kisah bagaimana yang berlaku kepada Nabi Musa AS. Ketika Nabi Musa di hadapannya laut, Nabi Musa dan Bani Israel di hadapannya laut, dan di belakangnya Fir'aun yang sedang memburu Bani Israel dan juga Nabi Musa, dengan mengeluarkan arahan, kita bunuh, tak ada siapa yang hidup. Memang dia dah habis dah ni, dia nak bunuh semua dah ni. Dan di waktu itulah keadaan genting, di mana Bani Israel bertemu, salah seorang pada mereka ni bertemu dengan Nabi Musa. Ya Musa, doalah pada Tuhan, kita nak buat apa ni, kita tak lepas ni. Lalu Nabi Musa pun berdoa. Ketika Nabi Musa berdoa, Allah perintahkan Nabi Musa agar memukul tongkatnya pada laut. Idrib bi asakal bahr, pukullah tongkat tersebut pada laut tersebut. Mana pukullah tongkat itu kepada laut tersebut. Maka fanfalaqa, bila dia pukul maka terbelahlah laut. Sebenarnya boleh saja kalau Nabi Musa angkat, ya Rab bantu, lepas dia doa terbuka je laut. Tapi kenapa mesti nak pukul? Kenapa mesti pukul? Tak pukul pun boleh. Kalau pukul, mana mungkin terbelah laut. Terpecik air kena muka sendiri ada lah. Tapi kenapa? Sebab Allah nak effort. Effort, usaha tu. Walaupun usaha tu sebenarnya tak ada pun, tapi Allah nak ada usaha sikit, selebihnya Allah Ta'ala uruskan. Begitulah yang berlaku kepada Maryam. Maryam pun sama juga. Ketika dia dalam keadaan sarat, ketika itu tak ada orang yang bantu dia, dia nak menjauhkan diri daripada Baitul Maqdis. Sebab orang Yahudi ni ramai, kuat membawang, makcik bawang ni ramai, netizen, haters semua tu ada, semua ada. Lebih-lebih tu dia nak lagi sejauh mungkin sampai di Baitul Laham. Kalau boleh nak jauh lagi, dah tak larat, tak mampu nak berjalan. Akhir sekali dia terpaksa tu duduk bersandar pada sebatang pohon kurma. Pohon kurma ni macam pokok kelapa sawit tu, bukan macam pokok ceri. Baring, tersandar. Lalu waktu itulah dia melahirkan bayi. Dan keadaan itulah, setelah dah lahirkan bayi seorang-seorang, lalu Allah perintahkan supaya Maryam ni menggegarkan pohon kurma tu. Nescaya kami akan turunkan padanya buah-buah yang masak ranum. Kenapa mesti nak digegarkan? Bagi sajalah buah. Bukan tak pernah sebelum ini Allah Ta'ala berikan makanan dan buah-buahan kepada Maryam tanpa dia usaha pun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, falamma dakhala Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam bilik Maryam, dia masuk, dia tengok
didapati bahawa di sisi Maryam ni macam-macam buah-buahan ada, rezeki yang macam-macam. Lalu dia kata ini adalah datang daripada Allah Ta'ala. Maknanya Allah pernah bagi dia, tapi kenapa saat dia nak bersalin, dia dah tak ada tenaga, dah lah jalan jauh bersalin seorang, nak uruskan dia bayi seorang, tiba-tiba nak makan buah pun nak kena goncang sendiri. Sebabnya Allah nak beritahu kita semua ni, sebelum Allah nak berikan bantuan, Allah menuntut usaha. Itu dia. Okay, itu. Yang kedua, begitulah Allah minta kita solat, minta kita puasa. Dia tutup sikit je, kita puasa. Dan juga ibadah. Kadang-kadang kita nak solat tarawih ni, terkira-kira dah berapa rakaat dah imam, lagi berapa rakaat nak habis, tu kita kira-kira. Tadi 8, dah solat 2, tinggal 6. Kita pun kira, guna counting. Kita count. Supaya kurang-kurang, lagi sikit lagi. Kan? Semua ibadah, dia bukan ibadah, semua ibadah ni, dia bukan memberikan cabaran kepada fizikal. Bukan. Hakikatnya ibadah yang Tuhan bagi ni, dia tidak mencabar fizikal. Dia mencabar apa? Minda. Minda kita sebenarnya. Kalau kita kuat, minda kita tak koyak, kita rasa biasa je solat ni. Puasa, kalau kita kuat minda, pada pukul 10 kita dah mula rasa macam lapar, tak ada apalah. Nanti pukul 12 hilang pula rasa lapar, tak ada. Pedih-pedih pun tak ada. Semua tu bermain pada minda. Apabila kita dah set minda kita bahawa kita buat ni kerana Allah, kalau lapar pun kerana Allah, kita bangkit pun, kalau penat pun kerana Allah, kita akan rasa tak ada apa. Dan bahkan kita rasa tenang kerana kita sanggup bersusah payah kerana Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam ayat yang di awal tadi, illa ma rahima rabbi, melainkan roh yang mendapat rahmat. Iaitu ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala, minta supaya Allah ampunkan dosa, lalu kita berdoa, ya arhamar rahimin irhamna, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha mengasihani, kasihanilah kami. Iaitu ketika kita berdoa, kita merayu pada Allah agar dosa kita diampunkan. Maksudnya, tak ada siapa yang boleh ampunkan dosa melainkan Allah. Itu hak Allah. Jadi kalau betul hak Allah, kita nak minta supaya dosa kita ni diampunkan, dipadam dalam kitab suratul amal, kita kena rayu. Bukan kata, ya Allah ampunkan dosa, ya Allah ampunkan dosa. Tak. Macam geng kita pula. Tak. Kena rayu. Sebab tu kena minta. Jadi mulakan dengan ibadah. Yang kita nak ni supaya dihapuskan dosa tu, tak tertulis lagi. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut, wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Iaitu barang siapa yang berdiri, barang siapa yang takut ketika dia berdiri depan Tuhannya, maka tahanlah diri daripada mengikut hawa nafsu. Jadi kita nak menjaga supaya kita tidak mengulangi dosa lagi, perlu ada rasa takut. Itu syarat yang kedua. Syarat pertama, minta Allah Ta'ala lindungi kita. Syarat yang kedua, iaitu kita mesti ada rasa takut. Takut-takut kalau ulang dosa ni, orang lain tahu. Takut-takut kalau buat ni kan, kantor kan, habis satu orang surau Raudah ni semua tahu, habis kita. Nampak? Dia rasa takut. Takut nanti macam-macam lah takut. Rupanya takut ini penting. Walaupun sifat takut itu, perasaan takut itu bertentangan dengan berani. Kita perlu berani. Pada masa yang sama, kita juga perlu pada perasaan takut. Kita berani pada perkara yang benar, tapi kita perlu takut pada perkara yang salah. Itulah cara bagaimana nak mengawal daripada kita mengulangi dan ulangi dosa yang telah kita lakukan. Ini semua Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebab tu apabila kita berpuasa, maka perlu kita bertadabbur, terutamanya di bulan Ramadan, kerana bulan Ramadan lah bulan yang mana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Ustaz kira dah habislah masa dah, 19 minit 60 saat tu, kan? Kalau ikut jam Ustaz dah habis dah, kan? Jadi tuan-tuan jangan ada tanya-tanya sebab masa dah habis, kan? Kita bukan masa tanya lagi dah. Sekarang ni kita ada makan ke? Ada.
Lepas ni masa kita ialah masa makan. Itu je. Jangan masa makan pun jangan tanya. Jangan tanya. Kita cerita bab lain saja. Okey, itu saja. Yang baik datang daripada Allah. Yang salah, yang silap adalah kelemahan diri Ustaz sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fanattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.